Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Nama saya Puan Tarmiza binti Abdul Rahman. Dilahirkan di sebuah kampung yang terpencil di daerah Sik Kedah pada awal tahun 70-an. Ayah saya Abdul Rahman bin Ismail dan ibu saya Mas binti Muhammad Ali. Ayah saya bekerja sebagai seorang petani. Saya terdiri daripada 5 orang adik-beradik dan saya merupakan anak yang bongsu. Saya telah berkahwin dengan arwah suami saya pada tahun 1998. Arwah suami saya telah meninggal dunia pada 19 Disember 2019. Hasil perkahwinan kami dikurniakan 2 orang anak, iaitu seorang putera dan seorang puteri. Anak saya yang pertama Siti Nur Nadirah binti Muhammad Syaif telah tamat pengajian di Universiti Sultan Idris Tanjung Malib dalam bidang keuangan dan kini telah bekerja di Prodiksa Negeri Sembilan. Manakala anak saya yang kedua Muhammad Adib Akmal bin Muhammad Syaif telah tamat pengajian di Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor Bahru dan kini dalam bidang Engineering Mechanical dan kini telah bekerja di Kuala Lumpur. Pendidikan awal saya di Sekolah Kebangsaan Cepir Sik Kedah sehingga tahun 6. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Batu 16 pada Lumat Gurun Kedah. Semasa belajar di sekolah tersebut, ada satu pengalaman kenangan yang tak dapat saya lupakan sampai bila-bila. Berita tragedi kebakaran asrama Pondok Pak Ya tersebar dengan pantas. Radio dan televisyen menyiarkan berita mengejutkan itu sejak awal pagi. Orang ramai mula membanjiri lokasi kejadian. Waris dan ibu bapa bergegas datang. Riak wajah mereka diliputi perasaan cemas, berharap agar anak mereka terselamat. Namun tangisan terus bergema apabila jenazah-jenazah mangsa dikeluarkan satu persatu. Ada yang sudah rentung tidak dikenali, ada yang hanya dapat dikenal pasti melalui barang-barang peribadi, cebisan pakaian atau nota kecil di bawah bantal. 27 jenazah tersebut kemudiannya dikebumikan di sebuah tanah perkuburan khas yang terletak tidak jauh dari madrasah di Padang Lumat, Ian. Tanah itu kemudiannya dikenali sebagai makam 27 syuhada Pondok Pak Ya yang menjadi tugu peringatan kekal kepada tragedi yang menggoncangkan nurani umat Islam di Malaysia. Saya merupakan seorang daripada pelajar yang terbabit dan apa yang terkilanya kami 9 orang dalam satu bilik, 5 daripadanya telah meninggal dunia. Itulah kenangan yang paling pahit dalam hidup saya. Alhamdulillah saya bersyukur kerana dipanjangkan umur. Saya belajar di sekolah itu sehingga tamat tingkatan 6. Selepas itu saya bekerja sebagai guru sementara di SK Seri Baru Teluk Intan selama 6 tahun. Saya mendapat tawaran latihan perguruan di Maktab Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru selama 3 tahun. Dan akhirnya tamat, saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Kereta Avenue Ipoh pada tahun 2000.
saya memohon bertukar ke SK Bandar Baru Putra dan saya mula berkhidmat di Bandar Baru Putra pada 1 Februari 2007. Saya berada di sini selama 21 tahun iaitu 2005 sehingga 2026. Banyak kenangan yang dicipta di sini juga bersama guru dan rakan-rakan yang tak mungkin saya dapat lupakan. Saya bersama Ustazah Nur Huda, Ustazah Suraya menyambung pengajian iaitu program pensiasahan guru selama 4 tahun di IPG Ipoh Ulu Kita. Saya berhadapan dengan pelbagai situasi yang mencabar. Antaranya anak saya yang tinggal di asrama berulang-alik ke sana ke sini, dan juga ibu mertua saya pada masa itu juga telah uzur dan tinggal bersama saya. Alhamdulillah saya mendapat seorang suami yang sabar. Pada tahun 2015 sekolah kita telah mendapat johan Surah Imarah hingga ke peringkat kebangsaan. Pada masa itu Puan Naimah binti Jaafar adalah guru besar dan dia memberi komitmen yang sangat tinggi kepada kami panitia pendidikan Islam. Mendapat tempat ketiga karnival orang asli iaitu seorang murid tahun 3. Sebenarnya saya ni merupakan seorang jurulatih daripada bercerita kisah Nabi dari Al-Quran sehinggalah bertukar kepada da'i cilik. Selama saya berkhidmat iaitu bermulanya saya sebenarnya daripada guru sementara, dan insyaAllah pada tahun ini saya akan cuba melatih murid dalam bahagian da'i cilik ini, membantu Ustazah Aminah kerana permintaannya, sebab nak mencipta teks da'i itu bukanlah satu perkara yang senang. Teruskanlah bekerja, berkhidmat dengan hati yang ikhlas, jujur, kerana setiap usaha kita dan titik peluh yang kita lakukan, usaha itu adalah saham akhirat. InsyaAllah dengan berkat doa kita, hasil titik peluh yang kita curahkan kepada pelajar murid kita akan mendapat pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk anak murid yang Ustazah sayangi, pertama sekali jaga solat. Solat 5 waktu jangan sesekali kamu tinggalkan. Ingat, itu adalah perintah Allah kepada kita dan solat itu akan mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Baik, yang kedua, taat dan patuh kepada perintah Allah, dan seterusnya taat kepada kedua ibu bapa, hormat kepada guru dan jaga adab kamu, perangai kamu, sikap kamu, jagalah akhlak kamu, jadilah murid yang baik, murid yang sentiasa berdisiplin, dapat membentuk diri kamu menjadi anak yang soleh dan solehah, menggembirakan kedua ibu bapa kamu. Salam perpisahan dan salam kasih sayang. Semoga ukhuwah kita berpanjangan hingga ke syurga insya-Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Bila terkenang masa lalu, rasa terharu, segalanya masih kekal dalam kenangan. Tiba di persimpangan
Aku kirimkan restu pada ayah dan bonda. Budi dan jasamu tetap dalam kenangan. Teman seiring jalan kini jauh dariku. Kemesraan kita tetap dalam kenangan. Hai Kak Miza. Selamat menikmati alam persaraan. Jangan lupakan kami tau. Ada masa kita jumpa. Bye. Puan Tarmiza, guru berwibawa, mengajar agama, penuh hikmah dan doa. Ilmu disampai jelas dan bermakna, hidupnya senang, berharta juga. Selamat bersara buat Puan Tarmiza dan lain-lain. Selamat bersara Miza. Semoga happy selalu. Moga dipertemukan jodoh. Kami mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Tarmiza. Semoga diberi kesihatan yang baik dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Bye. Assalamualaikum Kak Miza. Selamat bersara. Semoga berbahagia bersama keluarga tersayang. Jangan lupa kami ya. Bye. Lagi Kak Miza. Selamat berbahagia bersama keluarga keluarga yang baru kan, mana tahu. Kan, rumah lah baru. Apa nak lagi? Terima kasih. Maaf lah segalanya ya. Miza, awak bersara tau. Take care. Graduity dapat sikit tau. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah bicara pantun dari kami Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Bila memandang ke muka laut, nampak sampan mudik ke hulu. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik ingat selalu. Akar keladi melihat selasih, selasih tumbuh di dalam taman. Junjungan budi kenangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Mengait rambutan menggunakan galah, disimpan bersama buah berangan. Walau sezarah silap dan salah, harap dimaafkan, disimpan jangan. Subuh hari memetik kangkung, kangkung dipetik bersama serai. Setelah semusim kita berkampung, tiba masanya kita bersurai. Pohon mempelam, lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizinkan Allah bertemu jua. Kami mewakili Panitia Pendidikan Islam mengucapkan selamat bersara. Semoga diberi kesihatan yang berpanjangan dan berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara Kak Miza. Selamat bersara Kak Miza. Goodbye. Bye. Okay, kami daripada unit BNK ingin mengucapkan selamat bersara buat Ustazah Tarmiza. Semoga Ustazah sentiasa sihat-sihat selalu dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Bagi pihak diri saya, untuk Kak Miza,
Minta maaf kalau sepanjang kita berkenalan saya pernah Kak Miza pernah terasa hati dengan saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Semoga hubungan silaturahmi ini akan kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Selamat bersara Kak Miza. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Tarmizah binti Abdul Rahman. Semoga kehidupan di alam persaraan lebih gembira, bahagia, tenang, kaya raya. Itu je lah. Selamat bersara Puan Tarmizah. Semoga sihat dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustazah Tarmizah, saya ucapkan selamat bersara. Terima kasih yang tidak terhingga terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah dicurahkan kepada anak-anak didik. Semoga menjadi panduan kepada anak-anak didik untuk meneruskan kehidupan di masa hadapan. Bagi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat bersara. Semoga mendapat ketenangan bersama keluarga tercinta. Biar jasa jadi kenangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Tarmizah, iaitu 30 hari bulan April, hari terakhir beliau. Jadi sebagai kenangan, saya kenal dengan Ustazah Tarmizah ni lama, sejak beliau berada atau bersekolah di SKKT Avenue. Dan wife saya, isteri saya pun kenal rapat dengan beliau semasa di sana. Dan saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini ingin mengucapkan selamat bersara kepada beliau. Semoga di sepanjang persaraan beliau beliau berada dalam kesihatan yang baik dan dapat menunaikan tanggungjawab beliau bersama masyarakat, kerana selama ini banyak masa beliau habis di sekolah dan mungkin selepas ini masa beliau banyak habis bersama keluarga lah. Tapi untuk makluman semua ya, satu benda yang menarik dengan Ustazah Tarmizah ini, umur beliau sebaya sebenarnya saya dan juga beliau. Jadi tetapi kami saling panggil Kak. Dia pun bahasa dirinya Kak lah. Tapi itu semua sebagai satu kenangannya tak dapat saya lupakan lah, kerana beliau sentiasa menghormati saya sebagai kawan, sebagai rakan guru. Dan saya ingin ambil kesempatan terakhir untuk mengucapkan sekali lagi selamat bersara dan semoga terus diberikan kesihatan yang baik sepanjang persaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buat Puan Tarmizah, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Selamat menjalani fasa kehidupan yang baru sebagai YB. Semoga sentiasa sihat, dikurniakan kesihatan yang baik, panjang umur, dimurahkan rezeki dan bahagia bersama keluarga yang tersayang. Okey, bye. Selamat bersara. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Tarmizah, tahniah kerana berjaya sampai ke pengakhiran kerjaya sebagai seorang guru, sebagai seorang ustazah yang banyak membimbing anak-anak ilmu-ilmu agama. Puan Tarmizah juga saya ucapkan terima kasih kerana membantu pihak sekolah, membantu saya dalam menguruskan pentadbiran khususnya dalam bidang hal ehwal murid. Satu kehilangan untuk SK Bandar Baru Putra apabila pada 30 hari bulan Puan Tarmizah bersara. Saya secara peribadi mendoakan kesihatan, kebahagiaan Puan Tarmizah serta bersara berterusan. Saya juga ingin ambil kesempatan memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya bertugas bersama dengan Puan Tarmizah ada tutur kata saya yang tersilap, yang
terkecil hati, terpaut hati Puan Tarmiza, saya mohon maaf. Ya, Puan Miza adalah aset kepada SK Bandar Putra dan persaraan Puan Miza ini adalah sukar diganti. Terima kasih. Harap Puan Tarmiza sihat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.